Brazil. Hai, saya Malaysia Ko China hari ini sepandai sukan mereka. Bika pada peringkat negeri Filipina bertempat di kompleks sukan balik pulau. Kita nak ketahui macu tanda di Malaysia. So, jom kita tinjau pengetahuan mereka. Let's go! Ha, inilah dia pengarah pepaduan negeri Filipina, Tuan Haizaha Benedi. Jom kita tanya mengenai macu tanda di Malaysia. Tanya, apakah nama menara yang terkenal di Perak? Menara 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 Condong. Terima kasih, Tuan. Betul! Assalamualaikum, Cik. Kita nak tanya, apakah nama tempat peranginan ini? Waalaikumsalam. Genting Highland. Nice. Puan, kita nak tanya, apakah nama taman tema ini? Legoland. Betul. Cik, kita nak tanya soalan, apakah gunung tertinggi di Malaysia? Gunung Kinabalu. Okey, terima kasih. Puan, kita nak tanya, apakah nama tempat ni? Masjid Krista Tempat dia di mana? di Terengganu. Terima kasih, betul. Tempat ni dikenali di Melaka. Apakah nama dia? Di Formosa di Melaka. Terima kasih, betul. Di manakah jabatan terpanjang di Malaysia? Jabatan Pulau Pinang yang kedua. Terima kasih, betul. Kita nak tanya, di manakah bendera Malaysia dikibarkan? Di Dataran Merdeka. Terima kasih, Puan, betul. Apakah macu tanda dalam gambar ini? Petronas Twin Tower. Betul, terima kasih. Apakah macu tanda dalam gambar ini? Apa tu? Dataran Helang di Langkawi. Terima kasih, Puan, betul.